Kau nak pergi? Aku? Boleh? Jom. So, what are you waiting for? Let's go. Jom. Sudikah kau pergi funfair? Bersama kau? Ya, bersama Kanda. Bersama Kanda? Sudikah Adinda Kalau bersama Kanda? pergi bersama Kanda? Ke Kanda? Bukan ke Kanda AI. Oh bukan. Kanda di sini, AI. Kanda di sini. Oh. Kanda Reef. Kanda Reef? Yeah. Boleh lah. Kalau Kanda Reef boleh lah. Aku rasa yang ni lah. Kat sini ke Reef? Ha. This looks so fun. Dia macam ni sebenarnya. Tadi kan kita dah pergi satu lagi funfair kan. Tutup. So Itu aku rasa yang kelam. ini je lah. Oh, sekejap. Nak jatuh. Ray Okey nak tak? jatuh. Okey tak? Okey tak? Okey. Okey. Walaupun di tempat ni nampak gelap tapi ada lampu-lampu juga lah. Macam tadi dia gelap tu kan funfair tu. Ya, gelap terus. Aku rasa macam gelap jugalah tanpa kau. Yeah. Okay, so Sebab Ray tak sabar lah. kalau kau nak jadi partner aku, kau kena terima semua benda yang aku buat. Macam bunyi-bunyi ye, bunyi-bunyi. Cukup buat. Yang tu. Ha. Aku betul tekak tonsil aku. Tak boleh Ray, bapa. Boleh. Okey tu. Okey. Ye. Ye? Dia kena lagi. Ye. Ye? Cerita. Ha? Itu Sabar. Ye. Kau pelik sangat tagline kau ni. Ye. Ye. Dah, kita datang sini bukan nak hafal cara kau. Ye. Sabar ni Kan. baru lagi. Aku baru nak kenal kau punya tagline. Nanti lama-lama aku sendiri buat tagline. Okay, bagus lah. So kau kena kenal aku, okay? Okay. So sekarang ni kita nak pergi sini. Damn! So kita punya dating tak habis lagi. Kita punya cara pengenalan pun tak habis lagi. Betul. Momen kita pun tak ada lagi. So aku rasa ini adalah tempat yang bagus sebab aku tengok kau pun macam perlu kehiburan. Kan? So dekat sini aku akan hiburkan kau. Yeay! Ya, bro. Tak, for real. So aku nak Kalau kau nak tahu, aku ni kalau datang tempat macam ni, aku akan tukar karakter personality aku. Okay, kau kena tukar Aku karakter akan kau. jadi budak-budak. Manja. Wish. Who knows? Hos. Kau tak nak layan aku. Terenggut lah guys. Okay, jom. Okay, jom. Masuk. Aku rasa macam aku ni tak sabar sekarang. Jom. Kau budak-budak. Okay, so jom. Okay. Kau nak main apa dulu? Aku rasa aku nak mainkan hati kau. Oh, salah eh? Tak, Oh, salah. Kau, cara kau tu salah. Oh, salah? Kau tak sepatutnya kena macam tu. Lepas tu? Faham tak? Sepatutnya kau kena... Mana muka kau? Oh, Mana muka? Kenapa nampak badan je? Kepala hilang. kau tahu kan? Ketinggian aku dengan ketinggian kau semua beza. Ni okey ke kalau ada naik benda ni? Comel ni. Kan? Kau nak naik benda ni? Yalah, tapi dia tak ekstrim. Aku suka ekstrim. Ha? Rif, ada orang panggil aku lah. Okey. Ni apa? Carnival period. Aku tak boleh orang yang... Dia nak keluar date dengan aku. Lepas tu dia pergi ke orang lain. Aku... Oh my god. Koyak weh. Jomlah. Pi yang ni. Nak dengan pi dengan dia. Ni, aku cakap dia tegur aku je. Bukannya aku nak pergi ngorak dia. Tak ada beza eh. Jom. Itu macam personal sikit tau. Oh, serius. Sorry. Boleh. Jom. Okay, jom. Senang bilang. Kau ni tengok nak tak ramah. Sorry lah. Dia minat aku tu. Ni kena bayar dulu Kena bayar dulu ke? Oh, kena beli tiket dulu lah. Oh, beli tiket. Boleh pakai kad? Oh, cash dengan QR dia. Awal Aku kena pergi kereta dulu. Nak pergi Kita datang balik. Phone aku dalam kereta. Okay, kita start dulu. So guys, sekarang ni tengah tunggu. Rif apa yang lama sangat. Kau nak beli tiket dia dah tunggu dah. Kejap lah kak lah. Kejap lah. Comel lah kak ni. Sekejap. Mana Rif? Mana nampak Rif? Okay. Oh, dia ramai lah guys. Okay. Ya.
Jangan soalan dia tengah penat, jangan soalan. Nak tiket dah. Kita kena memahami sebab dia cakap green flag perempuan yang memahami. RM10. Green flag perempuan memahami. Ah? RM10. RM10. Najlah, pinjam duit kau dulu ya? Boleh? Boleh? Sekarang? Sebab dalam bank aku ada RM1.2. Boleh je. Macam mana? Ambil lah. Mana? Mana phone kau? Berapa nak? Terima kasih. Nasi tak kisah. Dia janji bagi je. Kan? Bayar? Rabutlah aku. Cantik-cantik weh dalam ni. Cantik. Wow. Cantik. Banyak je cantik. Mana cantik. Wush. Ada pink sandwich. Rif, ada pasir pink lah. Kau nak main ke? Kita main sama-sama. Kena buka kasut lah. Oh yelah, aku pakai stokin nanti penuh tu. Penuh. Wih, style weh. Warna pink. Ni kalau waktu siang hari, mesti je dia warna pink. Damn. Ke ikut kepala aku je ke? Sorry lah. Kena pakai hair sting lagi lah lepas ni. Okay, jom. Jom. Nak masuk ke nak masuk? Masuk lah. Together lah. You jump, I jump. Okay, sekejap. Bagi aku buka kasut. Okay. Jom, buka kasut. Aku just buka macam ni je. Wah, betul kau pakai stokin? Kenapa? Kena buka stokin sekali ke? Tak mau. Nanti stokin, nanti melekat kat kaki. Pasiak dia. Faham tak? Kenapa? Tak nampak kepala lah, Rif. Kenapa tak abang? Tak nampak kepala? Dah, tadi kau berdiri tak nampak kepala. Okay. Okay. Sekejap bagi aku pakai air sebelah. Betul ke idea kau? Kan nanti pasiak melekat kat kaki. Tapi okey lah, maknanya okey lah kau. Kau macam pandai, kan? Pandai? Pandai. Cantik. Tak, maksud aku, tempat ni sangat-sangat cantik. Aku tak tahu nak cakap apa. Jom. Ya ke? Okay, jom. Let's go. Wow. Cila. Warna pink betul lah pasiak ni. Pasiak? Ha. Ya. Warna pink betul lah. Ingat ke lampu je warna pink? Orang punya pasiak warna pink juga. You know? Oh my Style, god. Bestnya. Weh, cantik weh. Sini. Mana? Sini. Oh my god, Rif. Ni macam vibe dekat palace. Okay, duduk situ. Kan? Cantik kan? Aku rasa kita kena buat drama kat situ. Okay. Drama apa ni? Randomnya kau. Tiba-tiba drama. Kekanda. Kenapa Dinda? Kita berada di mana sekarang? Ada Kita tiang-tiang berada di putih. Itali. Itali, Kanda? Ya. Kenapa tiba-tiba kita di Itali? Kita sedang bercakap di bahasa yang zaman dahulu. Iya. Kanda bukan mau kata apa. Kata? Apa? Tetapi di sinilah titik pertemuan kita. Di sini? Iya. Kira pertama ke Kanda? First Ih. time Dinda jejak di sini. Kanda ni. Tapi Kanda! Kenapa Dinda? Dinda rasa sedih. Dinda sedih kenapa Dinda? Sebab Kanda, kita sudah lama bercinta. Bila Kanda mau halalkan Dinda? Kalau begitu, sekarang juga Kanda halalkan. Sekarang juga Kanda? Iya. Bila Kanda? Sekarang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami daripada Pak Zuwafa. Zuwafa, betul? Yeah! Akan menyanyikan lagu Oh, selama. hingga tu bersama. So, terimalah. Terimalah. Maafkanlah sayangku, dengarkan janjiku. Selama jantung ini berdetak, ku akan selalu menjagamu
hingga akhir waktu. Selama nafas ini berhembus, tak akan ada cinta yang lain hingga tua Sama. So itu saja daripada kami. Betul. Nazla part bersama tu jari bagi kat Nazla. Kami Zoo. Wafa. Yeay. Pasal apa dia cakap weh? Okey lah Nazla. Ada telur goreng siau. Mana? Oh my god. Siapa masak telur goreng kat tengah ni siau? Weh. Telur goreng weh. Weh, jangan pijak telur ni, nak makan weh. Sorry. Weh, ayo. Makan kaki aku kan? Ayo, pijak makanan. Aku bagi tu mak aku, sumpah aku cakap. Weh. Mak aku cakap, kalau pijak-pijak makanan ni rezeki dia tak murah. Ha. Tak baik tau cakap macam tu. Aku tak tahu apa pandang kau. Nanti kau Kau cakap macam tu berdosa tau. kau kena minta maaf dengan Allah. Okey, minta maaf Allah. Rif, rupanya aku bidadari bersayap. Kau tak perasan ke? Aku ni Sedar tak sedar yang Tuhan dah kurniakan aku bidadari. Tapi bukan dia, mak aku. bukan aku, Rif. Sorry Dinda. Kan dia tak sengaja. Tapi angkat dulu iPhone tu. Mahal tu. Dah lah, semua tak bernilai dah. Disebabkan Nazla bukan bidadari, Rif, Nazla semua dah tak bernilai. Dah tak bernilai. Kejar, please, kejar. Oh, aku kena kejar ke? Oh, kejar tak? Kejar, please. Najlah, dapat Cukup. iPhone tu biar. Cukup! iPhone tu biar. Tak apa, biar aku ambil iPhone ni. Kalau dia tak nak, aku ambil iPhone ni. Okay korang, kalau korang nak giveaway, so aku ada buat giveaway iPhone. Kalau korang nak, korang boleh datang ke tempat ni. Aku letak kat atas ni. Jumpa. Oh, dia dah jumpa. Aduh, dia dah jumpa. So, dah tak ada dah. Dah tak ada peluang untuk korang. Dah tak ada dah. Weh, ada poni weh, poni. Wah, comingnya. Comingnya. Macam ni tau naik dia sebenarnya. Yeay. Naik belakang Nazlah. Cuba dah buat apa ni? Ha? Tak boleh. Belum halal. Ha? Belum halal, tak boleh. Kena halal dulu. Kena halal dulu. Jom pergi halal sekarang. Okey, jom. Cepat dari tadi kita nak main pasiak ni. Jom kita main mendaling pula. Nak main benda apa? Jom kita main. Tadi nak sangat pantai. Dah boring nak main pasiak. Kita main mendaling pula. Kerif dia tak puas main pink. Pasiak pink ni. Kita memang duduk kat pasiak pink je ke guys? Duduk sini weh, panas weh, panas. Aku pakai seluar hitam lah. Itu nekat. Tak apa Apa, duduk mai ni. Yesh, abang ni. Okey sini. First Okey. time aku tengok dalam Malaysia ada pantai pink je ni. Kan? Ada spider weh, spider siau. Ada spider, ada rusa. Ada apa lagi? Ada I love you. Rif, Ya? cakap lah. Sorry. Aku tak fokus. Sorry, aku ni gatal sikit. Aku Tak, tadi kena aku- disesuaikan kegatal. Aku tak fokus. Kau kena terima kegatalan aku. Kau kena hadap. Kau ingat kau seorang je gatal. Kau boleh lawan tak? Awal-awal aku rasa macam malas nak terima lagi benda tu. Faham tak? It's okay. Aku faham benda tu pedih untuk kau. Tapi aku rasa benda tu awal sangat untuk aku. Aku minta maaf. Okay, Rif. Tak apa. Aku boleh je menunggu. It's okay, Rif. Aku boleh Thank you. menunggu. Thank you kerana sudi menunggu kanda. Kekanda? Ya. Mibah. Kekanda mibah. Oh, bukan. Oh, bukan. Aku rasa pasiak tu dah masuk dalam stokin aku lah.
Masuk Kau dah tak? cakap dah. Pasir dah masuk tu. Masuk tak Arif? Tak ada tu. Kenapa kau Pasir tak ada masuk dalam stokin aku. Sebab Tapi benda lain yang stokin- masuk dalam sebab- dalam Ha? benda lain yang masuk. Benda apa weh? Hati kau. Jangan salah pasangan. Ni ada buaya ni. Oh my god, that's so cute Arif. Ha. Itu Mia. Tu nampak Aku nak try. Go. Boleh tak? Ha. Tak jatuh ke? Boleh naik ke? Boleh. Serius? Serius ah? Duduk. Oh, betul lagi. Kotor lah kena pasir tu. Oh, Arif. Aku nak tolak laju semai. Jangan, Arif. Jangan. Aku terpelanting dalam... Aku terpelanting dalam pantai. Jangan kot. Jangan. Jangan. Tak apa dah, tak ada apa. River apa? Kita tinggal dia. Kita tengok siapa. Masa kan main je seorang-seorang. Kita tak siapa yang datang kat siapa. Bijak sangat pula aku Kita buat dia siapa macam tu yang kan. datang kat siapa. Aku tak tahulah sebab dia ni jenis yang Kita soft tau. siapa datang kat siapa. Kita tengok. Kalau aku layan dia teruk, aku tak tahu lah. Lah, kenapa? Why you come back? Oh marah. Kenapa datang? Kenapa marah? Tengok angel seorang-seorang ni. Tak marah lah. Kau kan nak pergi sana, pergilah. Aku tengah vibing seorang-seorang. Tak, aku tak boleh. Aku rasa macam tak lengkap. Tak lengkap. So kena ada pelengkap je. Faham tak? Oh yeah. Tunggu aku habis main dulu lah. Tunggu dia berhenti sebab kau ya ayun kan? Okay, aku balik dulu. Kalau tunggu kau main River benda tu, apa? aku rasa esok pun settle benda tu. Dah habis main dah. Dah main lah? Dah habis main dah. Puas lah? Dah puas dah. Jom. Panas? Aku nak kena bagi tahu orang sebab aircon kat sini. Tak ada, bukan sebab kau. Sebab aku pun panas juga. Oh ya, kau panas juga. Nah. Tapi muka aku je perbelu kat sini. Ya. Muka kau tak perlu pun. Retake. Nak main nak itik ni. Kau macam tak ada energi ke kat sini. Ada lagu. Guess what? Okay. Ya? Aku dah beli tiket. Wah, kau macam saya tidak main itik tu kan? Satu tiket yang aku beli. Suka seorang je lah main. Okay, aku tengok. Jom. Tak ada, aku beli 4. Jom. Cepat Rif, dapatkan aku itik Rif. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah! Yeah. Dapat tak? Wah. Wah. Rif. Oh my god. Weh! Serius lah? Baik, siau. Oh my god Rif. Okay, lagi Rif. Cepat. Insting. Ain. Yang susah rap. Okay. Oh my god. Rif. Sumpah lah. Oh! So kena dapat 3-3 baru dapat hadiah? Dia dapat 2 hadiah Rif. Weh, stasiun. Okay. One more. Okay, one more. Oh, sini. Okay. One more kau. Ni kalau tak Okay, dapat kau. Kau boleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Okey, yang tu masih laju. Yang ni ya. Takut. Yang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Putih maknanya? Wow, thank you. Comel lah. Masa tu. Yeah.
Thank you Kak. Thank you Rif. Dah jom. At least cukup untuk kita dua. 3, 1 lagi kau nak bagi siapa? Ha? Kalau kita dapat 3, 1 lagi kau nak bagi siapa? 2 ni at least kita dua-dua. Aku bagi akak ni lah. Okay. Jom, kita main sana pula. Kita main sana pula. Kali ni, aku rasa macam nak main PUBG. Aku nak masuk dalam dunia PUBG. Kau nak tembak-tembak? Yeah! Kau nak tembak hati aku tak? Okay, cepat Rif. Aku nak tengok itik tadi kau dapat. Yang ni kau dapat tak? Weh, kau jangan pandang rendah kat aku. Aku nak tengok. Kalau Boleh tanpa tak? lah aku tu, aku tak dapat itik tu. Betul juga. Tapi kau suka tak? Suka. Cepat. Jom Okey lah, kalau kau suka. Cepat, jom kita tembak. Cepat Rif. Okay. Aku dah tak sabar ni. Cepat Rif. I don't care anymore. Tak sabar Rif, cepat. Ha? Oh, bayar dulu Rif, malu lah. Bayar dulu Bayar kot. dulu? Sorry Oh. bang, sorry. Pinjam duit abang boleh tak? Bayarkan dulu. Tak ada duit bang. Lama kita tak ada duit habis lah. Habis dah kata. Habis dekat itik lah tadi bang. Rif, kau dah ready? No. Oh no. No. Aku rasa Masa apa? kat depan ni mesti ramai orang gini. Ramai orang? Ya. Kita nampak orang pun. Aku tak nak ada satu peluru pun melekat kat kau. Oh my god. Aku akan cover kau. Okay? Ya! Eh, Dulu tempoh mainan bang. tadi tak bayar lagi. Ni tak dengar orang nak terang pula tu. Aku excited weh. Dengar dulu Okay, macam ni bang? orang. Abang ajar saya macam ni. Cara permainan dia, abang kena dapat paling sikit 16 row baru dapat hadiah. Oh, 16 row. Yang ni Maknanya 16 kepala kat situ. bukan 16 orang bang. Hah? Dia bukan 16 orang. Habis? Jadi satu frame ni 5 baris, 5 row. 1, 2, 3, 4, 5 betul. Okay. Abang jatuh semua, dia naik lagi sekali. Lepas tu abang sambung lagi. 6, 7, 8, 9, 10. Oh. So maknanya kena satu ni je lah. Ha. Oh, okay, faham. 16 row. Untuk peluru ni saja. Ha. So, Okay, cara paling sikit. tembak dia, abang tengok tembak yang ni. Abang tembak. Wow. Okay, faham. Tembak sikit-sikit je. Woo, Rif, let's go. This is my game. So dulu aku main ML. So aku tahu lah macam mana main dia. MM bukan tembak ke? PUBG yang tembak-tembak. MM bukan tembak-tembak. Oh ya? Aku main PUBG. Dulu aku main PUBG. Correction. Okay, cepat. Kau percaya pada aku tak? Percaya Rif. Cepat. Go Rif, you can do it Rif. Tak kena Rif. Tak naik pun. Oh, baru keluar. Okay. Ui, satu. Satu. Baru satu kepala kau ya, santai je. Wah. Mana lagi? Aduh, dah peluru lah. Banyak juga lah. Jatuh guys. Banyak juga. Oh, banyak lagi lah. Oh, ada lagi. Wah. Wah. Oi. Sepuluh, sikit lagi. Guys, lagi sikit lagi. Cepat. Tapi banyak juga lah tembak semua. Oi, okey. Dia dapat weh. Tengok aku tak bagi kau hadiah ke. My god, dah dapat itu, dapat lagi guys. Okey. Di sini. So. Sana mana? Kena yang mana? Sini. Bila kau nak ni. Ha. Cuma Okey, abang.
Ha? Betul tak? Aku nak yang tu. Okay bang, dia nak yang ni bang. Kasih. Ni je aku dapat untuk buang masa aku tadi. Cumanya. Aku ke Rif? Susah? Susah? Oh my god Rif. Jom situ. Kau tak kisah aku. Apa benda ni? Benda ni? Abang tu gelak dah. Ha. Abang tu blushing tengok kau buat macam tu. Tapi bukan aku lah. Yeay! Okay, jom Najlah. Aku dah beli tiket lain untuk kau. Betul. Jom ni. Aku nampak aku tanya. Oi kang ni. Hang ni buat perangai tak baik kat sini. Kau siapa? Hangat tu rotan ni. Ais. Kakak tu berbagi kita iPad lah. iPad Buat set perangai je. lok-lak itu kat sini. Kau panas kan? Tak ada lah panas mana tapi. Tu jom kita main kat situ. Okey, jom. Okay bang, saya datang sini nak minum semua air dalam botol ni. Tak ada. Bukan, nak baling. Ha. Nak baling. Salah tu. So, aku dah bagi kau hadiah. Okay. Masa game kita main, kita dua dapat hadiah. Betul. Second aku tembak, aku dapat hadiah untuk kau. Aku dah dapat hadiah untuk kau. Yes. Kali ni, aku nak kau berjuang untuk dapatkan hadiah. Untuk kau pula. Kenapa kau bagi game season untuk aku, Rif? Kau tahu aku diri pro player. Itu kalau kau main senapang tadi tu, aku rasa bukan situ yang kau tembak. Orang-orang kat sini habis semua kau tembak. Kau ni kau boleh percaya kau tahu tak? Alah, aku minta ni je, benda ni, botol ni je kau Okay. kau lah. Cara gitu. menang hadiah kitchen soft toy big prize. Yeah. Kau nak apa? Kitchen ke soft toy ke big prize? Oh, dia sekali, dia 5 gelong. So kalau basuh dekat hitam dapat soft toy. Ha. Aku tak nak kitchen. Kau nak apa? Big prize? Of course aku nak big prize, bro. Yeah. Okay. Yeah. Aku akan Gimme. I want the big prize, bro. Aku akan Yeah. cuba perjuangkan untuk kau. Okay. Okay, Rif. Aku dah ready untuk berjuang untuk kau. Untuk dapatkan hadiah untuk kau. Salah. Untuk baling situ. Kau tengok gelang sama. Oh my god. Masak ni je guys yang masuk. Gelang. Trust me bro, trust me. Yeah. Bro, for Throw real. it first, bro. Throw it first. Okay. Let's see your first throw. Yeah? Bismillahirrahmanirrahim. Kejap adjust aku Untuk aku Najah, untuk aku. Sabar. Benda ni! Okay, aku try atas. Kiciwa 1, saya! 2, 3. Balik dalam laut terus. Mana tahu dalam laut tu pun ada botol juga. Okay, sabar lah kau ni. Okay. Boleh petik ni? Tengok. Okay, cuba. Sekali je. Main dekat. Cuba kau try pula. Kau dekat aku kan? Kau tengok. No look. Okay. No look. Tapi dia tak kira sebab kena tu. Tak masuk dalam kotak kan. Tak kena botol kan. Tak kira kan? Ha? Tak kira? Cakap je lah tak kira. Ni, real no look. Ya. Aku tunggu you adik aku bila dapat ni. No look kan? Ada dua. Kau satu. Kita siapa yang masuk ni? Yes! Siapa yang masuk? Siapa yang masuk is the real one lah. The real one kalau masuk, okay? Okay, go Rif. Did you see that, bro? You Like masuk I'm not eh. gonna lie, but you see that, bro? Okay. You see that, bro? Okay, I see that. Okay, aku pula. Come Bismillah. on. Gimme. Sekejap, aku nak tanya kau satu soalan. Satu je soalan. Apa soalan tu? Dekat funfair ni, apa je yang kau reti main? Tak, hari ni bukan hari yang luck aku, Rif. Hari ni kau memang luck. Oh ya, so nak kena datang sini hari-hari nak tunggu luck kau? Betul. Oh, okay bang, abang nampak okay. Ambil kau pula lah. Satu tau. Satu? Ha. Oh, ingat satu plastik ni? Satu je. Ni style mana ni style? Ini style kat weh. Sekejap bagi saya tengok dulu. Boleh abang saya ambil dulu tu. Saya ambil dulu nanti saya tengok dia mana okey.
Mari kita cakap tadi. Ada hangat baik kan? Okay, ni just try. Okay. So, korang tengok sini. Mana okay? Kalau korang rasa yang mana okay, komen dekat komen. Mana okay, kan? Yelah. Korang komen, aku dah balik dah. Aku dah pilih yang mana ni? Saya main satu lah. Okay, Najla. Kau pilih yang mana? Aku suka the... Tunjuk-tunjuk muka Najla. Aku Kau suka yang suka the blue one. Dia nampak cool lah. Ini aku nak pakai tau. Oh, kau Ini yang nak hadiah pakai? Oh, untuk kau Kau nampak ada flower-flower pinky-pinky ni? Oh, yelah. What you wanna do, bro? Yeah? Okay Tak apa, ini kita tolak. Yang mana Najla nak tu kita tolak. Macam tu rules kau. Yeah. Yang mana aku nak kau tolak kan? Yang satu. Sebab aku yang nak pakai. Zootropolis ataupun Advance Yee. Advance. Yeh. Advance Yee. Okay, sebabkan Najla pilih ni, ini baru aku tolak. So aku akan ambil yang ni. Okay, terima kasih. Kena scam. Aku ambil ni. Style weh. So kau Tahu. ambil pilihan aku ke? Yelah. You yang hitam ah? That looks... Style weh. Tengok. Damn. Ya. Pusing lah. Apa yang kau malu-malu? Damn. Look at that. Yeah, dia warna hitam. So kalau dia pakai dia nampak nice sebenarnya. Ya ke? Betul. Promise. Kita try. Wow, that looks so cool. Okay. Sebelah itik sebelah Metropolis. Yes. Penatnya. Nak kan? Tapi ni je kita tak main tadi. Yelah, nombor ikut. Tapi dia, masa dah kenapa tak ada orang sangat dah? Memang tak ada orang. Oh, tak ada lah sebab aku dah kepasak. Sekarang ni aku dah book satu tempat ni untuk kau seorang. Kau Untuk book. kita spend together. Seriously? Yes. Ya? Yeah. Yeah? Dah tutup. Okay. Sorry. Terima kasih. Jom, dah tutup. Akak tapi dia booking untuk saya bukan? Bukan? Yeah, Kak. Dia tipu saya, Kak. Akak memang yeah. Sorry kak. Sorry. Dah lah kau ni. Kau pun sama akak tu. Yeah. Najla. Macam mana? Okay. Sana? Ini? Okay sangat. I love it. Like I love you. Awas Kau dah buat flirty kau kan? Dia baru kenal aku ke guys? Tak apa. Sebentar nak biasa kan. Tak flirty pun baru sikit ni. Baru sikit. Aku rasa dah banyak aku dengar tadi. Ni baru sikit. Baru So aku sikit. nak kena hadap benda ni lagi banyak. Kena. Tengoklah nanti. Damn. Tengoklah nanti. Tapi betul lah aku have fun lah hari ni dapat. Tapi sumpah tangan kau lak gila hari ni dapat hadiah. Nazir tak pernah pergi fanfare. Orang lap tangan selak Rif. Lepas ni kau dah tahu lah. Kalau kau nak pergi fanfare macam ni, semua kau nak bawa siapa? Bawa kau. I'm the man bro. Like for real bro. I'm the man. Dah lah tipu cakap booking untuk Nazir. Okay. Tak apa yang tu. Kita maafkan ni. Kau pula macam mana? Maafkan lah sebab aku dah bagi kau banyak benda dah. Yelah. Ha. Tak siapa nak peluk ni malam ni. Kalau peluk ingat fanfare ni. Jaga. Kau pula? Kau pula hari ni macam mana? Hari ni okay so far. So far? So far okay. Best. Best? Sangat-sangat best. Tak ada hadiah pun dapat kat aku. Aku sendiri yang dapatkan hadiah untuk dia sendiri. Tapi tak apa, aku faham. Aku nampak effort kau baling macam tu semua aku nampak. Kau nampak kan? Aku nampak effort kau macam malas, faham? Tak, aku nampak effort kau betul-betul Rif, tangan aku tak nak jatuh lah. Tak salah. Kalau jatuh batu tu, bahaya tu. Oh, kau kirim pasal aku kan? Jangan. Aku masih maulukan kau, tak boleh. Okay, aku nak tanya kau satu soalan. Apa? Lepas kita keluar satu hari ni kan, kalau let's say aku ajak kau keluar lagi, kau nak? Aku kena fikir-fikirkan dulu. Okay, fikirkan dulu, kau fikir. Kau duduk sini, kau fikir sampai bibir lu nak fikir, kau nak ajak aku keluar. Tak, kau salah faham. Maksud aku kena
fikir-fikir dulu. Kadang schedule kita banyak, ada benda kita kena buat. Kalau free, of course lah aku nak keluar dengan kau. Alasan. Cuba kau straight to the Alasan point. lo. Cuba kau straight to the point. Straight Aku to the nak point. keluar dengan kau lagi. Settle. Apa yang susah? Kan aku cakap, kalau aku free keluar dengan kau. Tu tak sebenarnya aku nak lah. Kalau aku free. Itu sumpah ayat macam tengok macam ni. Kau faham tak? Oh ya ke? Aku buat dah jatuh. Rip. Najla? Najla okey tak? Okay. Kau nak lempak aku, Rif? Kau nak lempak aku? Aku rasa aku lempar Najla kan balik sini lagi. Dah lah. Okay, so aku harapkan kau happy. Happy sangat. Last one more thing. Aku nak tanya soalan yang sama. Kau nak keluar dengan aku lagi ke tak? 1, 2, 3. Nak. Okay, settle. Settle kan? Settle. Alright. Zoo. Wafa? Oh ya tu? Oh my god, pelik ni tak ada kita. Okay, tapi kita kali kita buat sekali dengan bergerakan. Okay, 3, 4. Zoo. Wafa? Okay. Okay. Aku rasa, Rif, Tapi aku cukup tak puas hati lagi lah. aku tak pasti. Aku tak puas Kita hati. tengok komen lah. Tengok. Okay, dia okay, punya- komen lah, komen lah. Macam dia mana komen. ya? Aku still jam lagi aku nak fikir untuk Zoo Wafa ni apa Itulah dia sebab punya kita- tagline. Betul-betul. Okay, so itu saja konten kita orang kali ni. Sedap. Kita pakai je lah yang Imam Boy Ayo, dulu. baik, kejap. Okay, okay, Zoo. Wafa? Imam Boy. Awim bau. 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 Awim bau.